Pak, yang inilah isteri saya, Pak. Namanya Siti. Masuk, masuk. Masuk, jangan segan-segan. Rumah sendiri, bukan rumah siapa. Masuk. Ini mana? Iya, Pak. Boleh tahan juga, lawa orangnya. Pandai kau cari bini. Kalau bapaknya borek, anaknya rintik. Falsafah, falsafah. Darling. Darling. Marilah keluar, sambut anak menantu kita. Mak. Alah sayang. Mak. Ya, Kak Mina, surat pun Mak tak kirim. Jangan nangis, Lana. Duduk. Mak sudah kirim surat, kirim duit. Tapi postman hantar balik. Katanya kau dah pindah. Jadi itulah Mak tak tahu adres kau. Nasib baik Mina kahwin dengan Cik Baka. Kalau tidak, kau dah kahwin, anak. Baguslah. Mak senang juga. Jangan nangis, nak. Osman, inilah anak saya, Mina. Itu anak you. Mampus. Yang kau pergi kahwin mak ni buat apa? Aksiden. Yang bapak pergi kahwin anak tu buat apa? Ni bukan aksiden. Dah berlanggar dah. Dah hancur lebur. Ambulans tak datang. Siti, nampaknya kita berempat ni dah jadi golmar, dah jadi karbata. You kahwin dengan I, pas. Tapi sekarang soalnya ni anak you tu pergi kahwin dengan bapak I. Itu tak jadi salah, Man. Semuanya jodoh. Lagipun daripada segi hukum syarak sah. Ini bukan pasal jodoh, bukan pasal hukum syarak. Soalnya ini apa yang nak panggil dia tu, nak panggilkan I apa, you nak panggilkan orang tua tu apa? Apa yang you jadi susah? You suami I. Mina anak I. Jadi Mina anak tiri I. Ya. Aku ni dah tak mana. Bijak sangat. Bapak you anak menantu I. Mampus. Pak mertua you. Pak mertua you. Ya tak ya juga. Alah Mina Jara. Bapak, ni apa dah jadi, Pak? Mana aku tahu. Otak naik buntu ni. Buntu. Pak, mari, Pak. Saya ada satu idea, Pak. Apa idea, Man? Idea mana pun kau cari tak boleh. Idea ni untuk mengelakkan kekeliruan yang maha kalang kabut. Macam mana? Ini, Pak. Bapak kahwin mak. Saya kahwin anak. Fair and square. Maksud kau nak... jangan kau buat-buat tu. Tak ada. Mina, oh Mina, apa asal kau pergi kahwin dengan bapa mentua aku? Mak pun satu. Mak pergi kahwin dengan anak tiri saya itu. Apa? Encik, orang gaji tu saya dah bawa, Encik. Siti, apa kau buat di sini? Yang kau tu kat sini tu apa? Kau kenal perempuan ni Abu? Bolehkah saya tak kenal, Encik? Dia tu janda saya. Janda saya. Habis Mina tu? Mina tu anak saya. Tapi sengaja saya sembunyikan. Patutlah Mina selalu tersasul panggil bapak. Kau pun satu. Kita di rumah ni dah kalang kabut, masuk kau sekaki, lagi kalang kabut. Apa nak kalang kabut, Encik? Saya boleh betulkan. Jangan susah, Encik. Saya betulkan. Macam engineer aja kau ni. Encik, Minah ni anak saya. Sekarang dia dah kahwin dengan Encik. Jadi Encik ni jadi menantu saya. Tentang si Siti, dia janda saya. Kalau dia sudah kahwin dengan budak muda ni, tak salah, Encik. Sebab budak muda ni tak ada kena-mengena dengan kita.
Tak ada kena mengena kepala otak kau. Budak muda ni anak aku. Oh, anak encik? Ha. Mampus. Lagi golmar. Abu, kalau lambat-lambat sangat saya nak balik dululah. Mak, apa yang mak buat di sini? Mak sekarang dah kahwin dengan Pak Abung kau tu. Ha? Kau kahwin dengan orang gaji aku? Yelah, kalau awak boleh kahwin satu lagi, kenapa saya tak boleh kahwin lagi? Nak suruh saya bujang sampai mati? Encik kenal dengan bini saya ni? Lebih kenal, Abu. Cukup kenal. Man, Ya, Pak. kau tolong jaga aku, Man. Kenapa, Pak? Aku nak pengsan, Abu. Kau kahwin janda aku. Oh, my son-in-law. You fall down. Oh. My father-in-law.